Assalamualaikum. Hari ni kita akan tengok Eja Ali The Movie 2. Dan maybe aku akan bagi review sikit dan aku akan bagi rating aku. So ya, let's go. Kita siap dulu. Okay kan, sekarang aku dah siap. So kita akan pergi tengok wayang. Sekarang jam 4.16. Cerita tu start 4.30. Tak tahu sempat ke tak. Kalau sempat kita tengok lah. So ni baju aku, Feeling Street, Local Brandon. So ya, let's go. Okay, time ni aku dah lambat gila. So aku rushing sikit sebab cerita start 4.30. Tapi aku time ni 4.40 kat sini lagi. Dan aku berharap iklan tu memang iklan lama lah. So apa-apa pun kita beli tiket. Okay, sebelum tengok wayang kita mestilah kena beli tiket dulu kan. So sekarang ni aku tengah beli tiket dengan member-member aku. Dan harga RM19. Bagi adakah RM19 tu worth it atau tak? Kita tengok sampai habis nanti. Okay, sekarang ni kami agak rushing untuk masuk hall sebab kami risau movie tu dah start. Sebab tiket 4.35. Kami sekarang ni 4.45 masih kat sini lagi. So kami memang kena rushing untuk pergi. Sebab kami tak nak miss apa-apa dalam movie ni. So kita akan pergi ke hall 3 sebab movie ni hall 3. Cerita ni 2 jam. Aku harap 2 jam yang sangat berbaloi dalam hidupku. So ya, kita tengok dulu apa-apa kita roja lain. A few moments later. Kami dah settle tengok Eja Ali The Movie 2. Dan bagi aku movie ni memang sangat cukup rempah. Apa-apa kita akan sambung selepas ni. Sekarang ni aku dengan member aku nak pergi rooftop sebab kami nak balik tapi hujan. So aku lepak rooftop dulu dan aku akan tanya rating member-member aku. Bang, saya nak tanya bang, review. Rating. Eja Ali saya bagi 10/10 lah. Sebabkan. Okay, terima kasih bang. Bang, rating. Rating 10/10 lah. The best. Bang, rating. Saya tadi banyak sikit lah. Tahu-tahu habis lah. Rating saya bagi 10. Cuba action sikit. Action sikit. Mantap lah. Lepas hujan berhenti, kami decide untuk pergi lepak-lepak dulu. So ya, let's go. Hai, recommend nak orang tengok Eja Ali? Recommend. Nanti boleh pergi tengok lah dekat TGV ada. Pandai pun cari wayang mana. Semua ada. Lepas tu saya recommend sebab cerita ni kena dengan semua usia. Bagus. Recommend. Recommend. Dia recommend kepada budak-budak lah. Sebab animasi dia lawa. Nampak lah kartun tu real kan. Best. 10/10. Abang ready? Ready. Recommend tak bang? Tak apa. Saya recommend. Dia sesuai untuk keluarga. Dan animation ni pun okey. Tu je lah. So kalau bawa anak bini tengok sesuai lah? Sesuai. Memang sangat sesuai. Okay, aku dah balik daripada tengok Eja Ali The Movie 2. Eja Ali The Movie 2 ni bagi aku satu movie yang korang semua kena tengok. Okay, sebelum kita pergi kepada review movie ini, aku nak beritahu satu benda penting dekat korang, iaitu Eja Ali The Movie 2 ada 2 post credit scene. So kalau korang tak tengok, korang memang betul-betul rugi. So apa? Kita jump to review. Let's go. Dan sebelum korang dengar aku review, aku nak minta maaf kalau ada kekurangan daripada segi review aku. Sebab sebelum ni aku tak pernah buat review. Dan ni first time aku try untuk buat review. Sebab aku rasa mungkin aku boleh. Dan sorry kalau review ni memeningkan korang tak cukup perencah apa semua. Apa-apa pun aku harap korang enjoy. Minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Okay, so sebelum kita jump kepada rating aku untuk movie ni, aku akan bagi sikit review aku sebagai seorang budak 18 tahun yang dah tunggu cerita ni daripada 2019 punya sambungan. Movie first dia keluar 2019. Lepas PSR aku tengok. Sekarang ni movie kedua Eja Ali keluar lepas aku ambil SPM. So memang sepanjang aku sekolah menengah tu, aku tunggu Eja Ali ni keluar. Bagi aku movie ni, dia punya animation lebih better daripada Eja Ali first. Sebab mereka ambil masa nak buat movie ni 5 tahun mat. 5 tahun. Aku daripada budak-budak sekarang dah macam ni. Kalau korang tengok video aku yang 2019, kalau ada lagi yang aku tak delete, korang akan nampak muka budak aku dengan muka sekarang.
cerita Eja Ali first keluar time sebelum PKP. So PKP pun dah 4 tahun. So memang betul 5 tahun cerita ni baru keluar. Storyline dia bagi aku dia lagi better daripada movie-movie animation yang lain. Sebab macam aku dah tengok banyak movie animation Malaysia, Melayu. Bagi aku Eja Ali The Movie 2 ni dia punya storyline dia lagi solid daripada cerita-cerita yang lain. Macam contoh Dongeng Sang Kancil dan juga Upin Ipin semua. Aku rasa yang ni dia punya storyline lagi better. Aku paling suka daripada movie ni adalah dalam satu movie ni macam-macam perasaan yang kita ada. So macam bagi aku ada happy, ada sedih, ada fighting scene dia banyak. Dan satu lagi dia punya karakter semua mainkan peranan. Cuma ada ejen-ejen muda yang tak dapat banyak screen time. Dan aku agak kecewa sebab Iman tak dapat screen time. Lepas tu lagi satu yang aku minat daripada Eja Ali The Movie 2 ni, dia punya product placement tak teruk macam drama-drama TV3 yang lain. Drama-drama TV3 yang lain apa? Macam contoh tengah sembang, lepas tu tiba-tiba ni dia minum. Lepas tu orang tu tanya, "Weh, kau minum air apa?" "Aku minum air bla 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 dengan tu bla bla bla." Tak, yang ni Eja Ali ni dia punya product placement Gardenia sponsor. So dia macam Ali ambil Gardenia tu, dia macam memang smooth gila. Kalau orang tak fokus, orang takkan tahu ada product placement kat situ. Bagi aku orang yang buat filem ni, aku tak ingat siapa. Sebab aku jenis tak kisah sangat benda ni, aku tengok Tapi bagi aku sendiri, yang pilih-pilih lagu ni memang, sebab lagu-lagu yang dipilih ni memang sesuai dengan timing benda tu berlaku. Macam contoh time Ali dengan Elisha, sahabat, kawan kan. Dan diorang letak lagu Niji yang tajuk Teman Sejati. So memang sesuai lah dengan situasi tu. Dan aku suka juga antara diorang buat bond antara Ali dengan Elisha. So diorang nampak chemistry antara diorang dua tu memang kuat lah untuk movie ni. Movie sebelum ni pun sama. So dalam movie ni diorang lagi kuatkan bond antara Ali dengan Elisha tu sebagai sahabat. Okay, satu lagi benda yang aku suka pasal Eja Ali The Movie 2 ni ialah dia punya pace. Pace dia bagi aku laju. Sebab aku tengah tengok ni, tengah layan, tengah rancak, tapi tahu-tahu dah habis. Running time untuk movie ni 2 jam. Tapi bagi aku 2 jam tu sangat sekejap. Sebab setiap act 1, act 2, act 3 dia pace dia laju dan juga padat dengan fighting scene, storytelling. Dan bagi aku movie ni skrip dia bagus lah. Sebab dialog dia tak rasa macam terlalu buat-buat dan tak rasa terlalu cringe. Eja Ali The Movie 2 ni juga aku suka dia punya villain. Sebab villain dia buat kita macam tertanya-tanya, macam siapa dia ni? Siapa dia ni? So villain ni dia macam watak anonymous lah, yang kita kena cari tahu sendiri siapa benda tu. Dan Ali pun kena cari tahu lah siapa villain tu sebenarnya. Dan ada satu quote yang aku suka daripada Eja Rizwan, iaitu jadi bila kau dah cuba, takkan ada sesuatu benda buruk yang akan berlaku. Maksud daripada quote ni bagi aku agak deep lah. Sebab kalau kita dah usaha, contoh kita dah usaha macam mana pun, kalau benda buruk nak jadi, dia akan jadi juga. Dan ada lagi satu quote daripada Eja Rizwan yang aku suka. Quote dia berbunyi macam ni: "Langit yang mendung tak semestinya akan hujan Ali." So benda ni walaupun hang tengok sendiri benda tu macam, wish, ni dah teruk lah. Tak semestinya benda tu teruk. Kita boleh usahakan benda tu jadi lebih baik. So bagi aku Eja Ali ni pun ada pengajaran yang kita boleh ambil. Okay, dan maybe benda ni agak spoiler dan aku akan letak spoiler alert. So kalau korang tak suka, korang boleh skip ke mana part yang aku dah tak sembang pasal spoiler lah. Ada satu scene ni dalam movie ni yang sebenarnya Ali dalam Satria, tapi dia ingat dia lawan robot-robot mata. Tapi sebenarnya robot-robot mata tu bukan robot. Sebenarnya tu adalah Elisha, lepas tu general semua. Dan ada satu scene yang paling sedih bila Ali tu dia macam lawan robot
robot mata tu, tapi sebenarnya dia tengah lawan Alicia. So kalau korang tengok, memang bond antara Ali dengan Alicia kuat. So bila korang tengok scene tu, korang akan macam, wui, asal Ali buat macam ni tu. Sebab Ali dalam Satria tu, Ali dah tak boleh kawal. Bukan tu juga, aku suka bila part Alicia memperjuangkan Ali. Dia bukan memperjuangkan macam mana, macam kan Ali dah masuk ke dimension Satria tu, time override mode, dan mereka dua lawan Satria tu. Tapi bila scene lompat, Ali tak lepas nak lompat, Alicia tengah pegang tangan Ali. Lepas tu Alicia ada cakap satu kata-kata ni yang buat aku tersentuh lah. Ayat dia macam, terima kasih sebab dah jaga aku sebelum ni. Lepas tu Alicia lompat, selamatkan Ali. Lepas tu Ali pun selamat, tapi Alicia tak selamat. Dan ending movie ni, aku tak boleh. Ending movie ni Alicia pengsan. Dan bila dia dah bangun daripada pengsan, dia bukan pengsan, macam koma. Bila dia dah bangun daripada koma tu, bapak dia, general ni datang, Ali pun datang, dah happy semua. Lepas tu Alicia hilang ingatan, Mat. Bila Alicia hilang ingatan tu, semua benda-benda yang dah lepas dia akan lupa. Aku tengok scene tu memang sedih gila. Lepas tu ada lagi scene yang sedih, banyak scene sedih, dan aku hampir mengalirkan air mata jantan aku. Contoh macam mak Ali ada, tapi itu sebenarnya Satria. Lepas tu bila Ali dalam Satria tu dah manipulate dia dah. Lepas tu Ali rasa macam dia ni beban lah, sebab membuatkan satu masalah lagi. Sebab dia ni memang problematik sikit kalau korang tengok. Daripada Eja Ali 1, musim 1, musim 2, musim 3, Ali ni memang problematik. Overall, movie ni best. Korang kena tengok Eja Ali The Movie 2 dekat wayang. Sebab movie ni satu masterpiece yang dah dibuat 5 tahun. So, rating aku untuk Eja Ali The Movie 2 ialah 10/10 bintang. So korang kena tengok. Sorry kalau review aku ni tak padat dan merapu sikit, sebab aku tak pernah buat review sebelum ni. Apa-apa pun, minta maaf atas segala ketidakselesaan dan segala kekacipan yang aku dah sembang. And aku harap korang enjoy, dan aku harap aku punya review ni tak memeningkan korang. So apa-apa pun, see you next video. Bergerak pula. Tindak segera.